Quetiapine digunakan untuk merawat dan mencegah gejala dalam skizofrenia dan keadaan berkaitan kesihatan mental lain seperti mendengar, melihat, atau merasakan sesuatu yang tidak nyata. Mempunyai kepercayaan yang salah. Terlalu curiga. Atau mempunyai kemarahan yang tidak terkawal. Ia juga boleh digunakan untuk merawat gejala dalam gangguan bipolar seperti suasana hati yang terlalu bersemangat, merasa mudah marah, mempunyai peningkatan aktiviti dan tahap tenaga, atau mengalami mood yang rendah. Quetiapine mungkin digunakan untuk keadaan lain. Semak dengan doktor atau ahli farmasi anda jika anda tidak pasti mengapa anda diberi ubat ini. Anda boleh mengambil ubat ini dengan atau tanpa makanan. Jika anda mengambil Quetiapine XR, yang merupakan versi pelepasan berpanjangan dari ubat ini, telan tablet keseluruhannya. Jangan membahagi, menghancurkan, atau mengunyah tablet XR. Ubat ini perlu diambil secara berkala selama beberapa minggu sebelum anda merasakan manfaat sepenuhnya. Anda tidak harus berhenti mengambil ubat ini walaupun anda tidak merasa lebih baik pada awalnya. Teruskan mengambil ubat ini walaupun selepas anda merasa lebih baik untuk mencegah gejala anda kembali. Semak dengan doktor anda berapa lama anda perlu mengambil ubat ini. Beberapa kesan sampingan yang biasa mungkin termasuk berasa ringan kepala, bangun perlahan-lahan dari posisi duduk atau berbaring, mempunyai peningkatan selera makan dan menambah berat badan, mengalami mulut kering. Anda boleh mengunyah gula-gula getah tanpa gula, menghisap gula-gula keras tanpa gula, atau ketulan ais, atau minum air secara berkala untuk mencegah mulut kering. Ubat ini juga boleh menyebabkan gegaran pada anggota badan seperti tangan atau kaki. Sesetengah pesakit mungkin juga mengalami loya dan muntah, sembelit, atau merasa letih atau mengantuk. Sangat jarang, ubat ini boleh menyebabkan sawan, juga dikenali sebagai kejang. Sindrom malignan neuroleptik, yang termasuk gejala seperti kekeliruan, demam tinggi, kekakuan otot yang teruk, dan tekanan darah yang tidak teratur. Dystonia, iaitu kekakuan otot dan kejang di muka, leher, dan belakang, atau kesukaran bercakap atau menelan, kejang otot atau pergerakan mata yang tidak terkawal. Pergerakan tidak terkawal pada muka, lidah, rahang, atau bahagian badan lain. Anda mungkin juga mengalami rasa gelisah atau keperluan untuk terus bergerak. Denyutan jantung yang cepat atau tidak teratur, episod pingsan, kelemahan tiba-tiba atau kebas pada muka, lengan, atau kaki, atau masalah pertuturan atau penglihatan. Gangguan darah. Gejala termasuk demam, sakit tekak, atau ulcer mulut yang tidak hilang. Meningkatkan prolaktin, sejenis hormon, dalam badan. Pada wanita, anda mungkin melihat perubahan dalam kitaran haid anda, seperti haid yang tidak teratur atau berhenti haid. Pada lelaki dan wanita, anda mungkin mengalami pembengkakan atau sakit pada payudara. Berbincang dengan doktor anda untuk pengurusan lanjut. Ubat ini juga boleh meningkatkan risiko pembentukan bekuan darah. Gejala termasuk sakit dada yang teruk, kesukaran bernafas, atau sakit teruk atau pembengkakan pada salah satu kaki anda. Terakhir, ubat ini boleh menyebabkan rasa lapar yang berlebihan atau peningkatan rasa haus yang tidak biasa atau kencing dalam jumlah yang banyak. Hentikan ubat ini dan berjumpa dengan doktor dengan segera jika anda melihat mana-mana gejala ini. Elakkan arak semasa mengambil ubat ini kerana ia boleh menyebabkan rasa mengantuk yang berlebihan. Elakkan mengambil limau gedang atau jos limau gedang kerana ia boleh berinteraksi dengan ubat anda dan meningkatkan risiko kesan sampingan.